Tolong komen sikit pasal seorang ustaz UMNO berkaitan dengan ustaz anjing. Dia orang edit. Adalah dulu Nabi ni dia larang bela anjing dalam rumah. Kerana pahala kita hilang. Lah ni ada berapa orang ustaz yang benarkan bela dalam rumah. Canggah tak dengan Rasulullah? Canggah lah. Nak jadi hak Nabi dak wi bela dalam rumah, kita pergi lawan hak Nabi boleh bela dalam rumah. Faham tak? Yang boleh bela kerana jaga tanaman, jaga harta, jangan bubuh dalam rumah, bubuh belakang, bubuh jauh untuk jaga kebun, baru boleh. Tak boleh bela, boleh peluk, boleh apa pula ni, boleh bubuh dalam rumah. Canggah terus dengan Rasulullah. Nak, jadi jenis gitu. Kita berkata, ustaz mana ustaz halal anjing, mana ustaz anjing itu? Orang ambil dia edit, kata ke dia. Bukan kata ke dia. Mana-mana ustaz tak kira. Faham? Yang bila Nabi kata tak boleh, munggi kata boleh, maka mung jahat. Faham tak? Walhasilnya gini. Nak, semua ustaz belaka, ulama belaka, siapa yang nak memenangkan golongan sekular, mereka adalah pengkhianat agama. Faham? Tak kira siapa pun. Kalau mung bersama golongan sekular, sekular ni golongan yang nak menghalang Islam daripada menang. Tu sekular. Faham tak? Atas nama Islam, orang Islam, tapi sebenarnya berjuang atas dasar Taghut. Nampak? Jadi siapa dengan golongan sekular, mu lulusan Mesir, Azhar, Jordan sekalipun, mu adalah pengkhianat agama. Orang yang jual agama untuk cari harta yang sedikit di tangan pemerintah. Betul tak? Allah kata benda, masaluhum kamasalil kalbi. Bandingan ulama seperti ini seperti anjing. Bukan kita kata, Tuhan kata. Dia kata bila kata gini ustaz anjing, semua ustaz anjing. Ya, Allah kata, bukan semua. Faham? Yang jual ayat-ayat Quran bersama dengan golongan untuk dapat fulus bulan-bulan, sanggup mendiamkan yang haram dan menyerang benda-benda khilafiyah di kalangan masyarakat. Ini adalah masaluhum kamasalil kalbi, seperti anjing. Jangan marah kita, marah Allah Ta'ala.